Aisyah, kau tahu kan minggu depan ada pemilihan Duta Sosial? Ya tahu. Kau undi lah aku, nanti aku belanja kau air gunting. Betul eh? Tapi kau undi aku. Okey. Ha. Zahra, duit ni untuk apa? Masalah aku tak pernah bagi. Memang aku tak pernah bagi pun ke kau ada maksud lain? Adalah, tapi minggu depan kau jangan lupa undi aku tau. Macam rasuah je kau ni. Mana ada, ni macam motivasi je. Okey. Ni, aku rasa kan duit ni macam rasuah je. Kan, aku pun rasa macam ni rasuah. Tak sedap hati lah. Jom kita pulangkan balik duit. Jomlah. Zahra, aku nak aku nak tanya apa? Nampak kau bagi dekat Aisyah. Macam mana kau tahu? Siapa yang bagi tahu tu tak penting, tapi yang penting perbuatan aku tu salah. Tapi aku cuma nak menang je. Aku baru nak jadi Duta Sosial. Pemberian hadiah itu boleh menjadi rasuah apabila hadiah itu diberi dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu keistimewaan. Kerana aku bagi duit.